Tuan-puan, duit yang banyak belum tentu buat kita rasa tenang. Yang tenang adalah orang yang tahu asetnya kebal, tuan-puan. Tuan-puan, ramai orang ada duit. Dalam bank ada beratus ribu ringgit. Dalam ASB, dalam unit trust. Tapi bila mereka dengar pasal inflasi naik, nilai ringgit pula jatuh, USD pula makin kuat, tuan-puan, mereka mula risau. Sebab semua duit tu dalam bentuk kertas, tuan-puan. Bila kerajaan cetak lebih, nilainya mungkin makin turun. Tapi ada satu benda yang tak pernah gagal sejak ribuan tahun dahulu, tuan-puan, iaitu emas. Emas ini bukanlah pelaburan semata-mata, tuan-puan. Emas ini adalah aset yang selamat. Kebal daripada inflasi, kebal daripada politik dan kebal daripada ketidaktentuan ekonomi global. Orang kaya yang bijak, tuan-puan, dia tak letakkan semua duit dalam bentuk tunai, tuan-puan. Yang mana dia pecahkan kepada beberapa bahagian. Dan emas adalah salah satu dalam senarai mereka. So, tuan-puan, saya nak tanya anda hari ini. Duit banyak tu nak simpan dekat tempat yang lemah ataupun nak ubah sikit kepada aset yang kebal, tuan-puan? Public Gold ini trusted sejak tahun 2008 lagi. DM saya sekarang, tuan-puan. Kita mula dari sikit tapi langkah itu akan ubah cara kita simpan duit untuk selamanya, tuan-puan.